Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ini kita nak react dekat sebuah trailer baru filem Mencari Ramli. Terima kasih kepada subscriber lama, selamat datang kepada subscriber baru. Lampu suka konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan tekan button notification so anda tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. Tu dia laju mak, betul laju tak larat. Aku nak kena record 3 ke 4 reaction mak untuk malam ni saja. Trailer Mencari Ramli ni keluar hari ni pukul 11. Jadi ni malam ni aku tak tengok lagi ni, aku baru nak tengok ni dengan hampa. So jom kita tonton dulu trailer official filem Mencari Ramli yang akan ditayangkan di program 19 Jun ni. Oh, nama apa tu? Nice gila. Dah cukup lah tu. Lepas ni tak tahu ada orang mau mari tengok filem ni atau tidak. Nice gila dia punya audio. Inilah meetingnya. Yusuf akan memberi dana untuk filem terbaru ni. Kakak aku tu peminat Piramli. Mungkin kau boleh tolong aku. Saya. Oh my god, dia punya music. Karya-karya Akira Kurosawa. Ramli pernah berjumpa dengan dia. Nanti apa pula kata Yusuf? Apa yang Yusuf mau katakan? Ini duit saya sendiri, bukan duit dia. Hutang kau langsai. Langsai, saya sudah tidak tahu berapa lama lagi saya boleh kerja begini. Sekarang, apa yang sedang dikerjakan? Tidak ada apa-apa pun. Ada beberapa lagu yang sedang berubah dan sebuah filem yang masih dalam proses penulisan. Ini cuma nak tolong. Tak mahulah bebankan abang. Aku tak pernah rasa kau beban dalam hidup aku, Min. Oh, the orchestra punya soundtrack. Kamu kenal Yusuf? Kakak yang bersalah dalam hal ini. Karya-karya ini sudah menyentuh berjuta jiwa masyarakat. Dan akan ada berjuta lagi di masa akan datang. Oh my god, aku suka gila dia punya music. Oh my god. Mat, aku suka gila muzik dia. Aku tak bohong bah. Just like bila hang tonton trailer ni, dia bawa hang daripada romantic punya vibe betul bawa kepada thrilling punya vibe with the orchestra punya music background dekat belakang tu, you know, with the violin or something untuk menaikkan lagi intensity. Oh my god. Okay, aku rasa dia lain dengan yang tayangkan dekat Rotten Film Festival. Okay, jujur waktu aku tonton yang official trailer lepas submit tu, apa Rotten tu, aku rasa macam aku agak risau sikit lah. Tapi bila aku tonton trailer ni kali ni, just give you a vibe of nostalgia punya dengan color dia, dengan shot dia. Kemudian the music tu mainkan peranan mat. Just really love it. Aku tak bohong bah. Nice. 2 minute trailer yang filem ni ada something. Ada something yang dia nak bawa. Berapa yang intrigue aku untuk trailer ni, dia tak nyanyi pun. So kita nak tahu nanti, sebab filem-filem Piramli ni dia apa orang kata sinonim dengan nyanyian. Dia mesti ada lagu mat dalam filem-filem Piramli ni. Jadi kalau kita nak tengok juga dalam filem Mencari Ramli ni, adakah dia ada bawa-bawa yang dia menyanyikan lagu-lagu lama Piramli yang diberikan nafas baru ke, ataupun mungkin suntingan lepas sendiri. Sebab tadi dalam trailer tu dia watak Tony Yusuf as a impersonator tu, dia sebenarnya mengaku kata dia tengah compose few songs. Jadi kita nak tahu juga sama ada itu adalah lagu original ataupun lagu nafas baru. Oh, sorry, aku tak sembang pasal sinopsis sebab aku dah pernah cover berita pasal Mencari Ramli ni. Okay, Mencari Ramli ni basically pasal an impersonator yang berhutang dengan seorang pemiutang, aku lupa terms, dengan seorang lagi inilah orang kata watak antagonis lah dalam filem ni yang dilakukan oleh Megat Syarizal kan. So Megat ni dia ada kakak yang ada masalah kesihatan lah kan. So dia tak tahu yang dia masih lagi hidup di era Piramli. Dia tak tahu kata Piramli dah meninggal. So bila Tony Yusuf ni, Zakaria ni, dia peniru gaya Piramli. So dia boleh melakonkan balik watak Piramli apa semua ni. So bila watak Sofia Jane ni, dia ingat Tony Yusuf ni adalah Piramli yang sebenar. So dekat situ konflik berlaku. So Megat minta tolong Tony untuk berlakon sebagai Piramli, untuk menceria
memeriahkan hari-hari kakak dia tu. So dekat sini dia punya orang kata suspense tu build up dari segi penipuan, how hang nak sembunyi kan pasal penipuan yang berlaku, yang hang cuba nak berselindung di sebalik benda yang orang semua tahu kematian P. Ramlee tu. Jadi macam mana nak sembunyikan daripada kakak dia, macam mana nak control the narrative semua tu. Ni agak menarik. So filem ni dilakukan oleh Tony Yusof macam yang tengok tadi, Sofia Jane, Mimi Lana, Megat Syarizal, dan juga Han Zalini dan Abi Madian. Kemudian kalau tak silap aku dia ada few karakter lagi yang orang kata menjadi cameo lah dalam filem ni. Dalam trailer ni tak salah aku dia ada masukkan satu frame yang ada babak tu, tapi sorry aku tak pasti siapa. Oh ya, here is Amirul Effendi dan juga Beto Gosheri. Tapi selain daripada mereka dua ada lagi beberapa watak yang menjadi cameo untuk filem Mencari Ramlee ni. So itulah dah trailer Mencari Ramlee, Mat. So bagaimana pula dengan hampa? Aku betul-betul suka, Mat. Dia punya music really give the vibe, good vibe actually. So macam mana pandangan hampa? Adakah hampa tertarik untuk menonton filem Mencari Ramlee ni, atau hampa rasa macam tak kurang lagi daya tarikan dia tu? Drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.